Malam gelap tiada suara, rantai jiwa, tangan terikat, namun bara belum tamat. Keluar diperbudak dunia, kami nyala cahaya jiwa. Tiada lagi tunduk hina, langkah kami menuju merdeka. Bara revolusi bakar segala gelita. Bara revolusi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam perpaduan 13 hari bulan 4 2026. Saya berkongsi dengan anda berkenaan dengan tajuk konflik Iran goyang ekonomi. Tapi Malaysia kata okey ke tak? Itu yang kita nak tahu pasal hari ini. Kalau kita lihat ramai orang yang sudah makin gelisah dengan bukan kegawatan dengan kenaikan harga barang, dengan kenaikan harga minyak yang tidak menentu, terutamanya diesel yang mana ramai pengguna diesel bagi kenderaan-kenderaan persendirian sudah tidak lagi mampu untuk mengisi minyak dengan kadar harga yang boleh dikatakan agak luar daripada tabi'i. Tabi'i lah. Sebab luar daripada kebiasaan. RM6. RM6. Padahal sebelum ini harga diesel merupakan antara harga yang terendah. Di mana ada juga yang mengambil kesempatan untuk menukar kenderaan kerana ingin menggunakan diesel kerana harga diesel yang rendah berbanding petrol. Tapi tak apa. Biasalah. Ini bukan lagi tahun 1980, 1990, tapi ini adalah tahun yang 2026. Pelbagai perkara yang berlaku yang kita tidak boleh nak duga. Nak buat macam mana? Siap siagalah. Kita kena sentiasa siap dengan apa sahaja konflik yang bakal berlaku yang terjadi dalam hidup kita pada hari ini. Cuba kita bayangkan, hari ini kalau kita berada di dalam sebuah bangunan yang lama, sebuah bangunan yang usang, kita tinggal dekat dalam tu. Apa perasaan kita? Mestilah dalam kita rasa kan? Macam-macam perkara ada lah. Biasalah atap yang bocor, kan? Baldi yang merata-rata sebab nak tadah air hujan, plastik ditampal-tampal sana sini. Dan setiap kali hujan, tuan rumah akan kata dekat kita, tak apa, jangan risau, struktur ni masih lagi kukuh. Masih lagi kukuh. Don't worry. Soalan besar dia, adakah kita sedang membaiki bumbung rumah kita ataupun sekadar kita menguruskan air yang menitis itu tanpa kita mempedulikan bagaimana untuk kita memperbaiki bumbung itu. Sedangkan bila kita membaiki bumbung, ia akan membantu mengurangkan lagi tekanan dengan untuk kita menadah air yang menitis disebabkan hujan. Kalau tak hujan tak apa. Tapi jangan ingat, tak selamat. Tak hujan maka kau akan jumpa panas. Panas. Nak keluar rumah pun takut. So minggu lepas lah. Yang dah berlalu hampir 40 hari konflik Iran, Israel dan juga Amerika telah membuatkan harga minyak global naik mendadak. Kerana apa? Kerana Iran merupakan antara negara pengeluar terbesar, sebanyak lebih kurang 40% minyak dikeluarkan daripada Iran dan menggunakan Selat Hormuz. Selat Hormuz itu berada di antara Oman dan juga Iran. Kalau
tak tahu bolehlah search di dalam Google Map. Kenaikan harga global minyak telah menjadikan kos bagi subsidi RON 95 Malaysia meloncat daripada 700 juta sebulan kepada 4 bilion sebulan. Kira lah sekali ganda lah. Lebih kurang ke berapa kali ganda? 4 bilion sebulan tau. 5 kali ganda dalam masa beberapa minggu. Bukan sekali ganda, 5 kali ganda. Dalam tempoh 1 minggu, kenaikan itu menjadi kenaikan yang mendadak. Walaupun kita sudah membuat subsidi bersasar, kita perlu menampung subsidi itu adalah sebanyak lebih kurang 5 bilion pada sehingga hari inilah. Dan Kota Budi pula dimaklumkan telah dipotong daripada RM300 kepada RM200, 200 liter sahaja sebulan bermula 1 April. World Bank pula ada mencadangkan kepada Malaysia untuk menaikkan kadar harga RON 95 dari RM1.99 kepada RM2 berapa ke? Tak ingat naik kepada berapa. Bank Negara sendiri juga telah memberikan amaran kalau perang ini berlangsung dengan lebih 6 bulan dan harga minyak akan mencecah lebih kurang 110 setong, pertumbuhan kita akan menjadi lebih berisiko. Tapi pada 30 Mac 2026, Bank Negara Malaysia nak menaikkan ramalan pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk 2026 dari 4% kepada 4.5%. Daripada 4% kepada 4.5% kepada 4% kepada 5%. Dia ada kenaikan. Masa semua orang nampak baldi tu macam dah banyak, air tu dah macam dah banyak, masa semua orang nampak air tu menitis dengan laju, kerajaan cakap, jangan risau, bangunan ni okey je, masih kukuh. Jadi soalan kita hari ini bukan soalan politik, bukan soalan sama ada suka Anwar ke tak suka ke, tu lantak korang lah. Kan? Tak suruh pun korang sokong siapa-siapa, aku pun tak suruh korang sokong Madani ke tak ke. Kan? Soalan hari ini ialah tentang sistem. Soalan hari ini adalah berkenaan dengan sistem. Siapa yang tipu siapa? Hadi Awang tipu Anwar ataupun Anwar tipu Hadi Awang? Bukanlah. Siapa yang tipu siapa dan kenapa sekarang ia berlaku? Kenapa sekarang dia berlaku? Kenapa tak berlaku dulu? Dulu tak pernah pun berlaku. Kenapa sekarang perlu berlaku? Adakah ketidakkecekapan kerajaan yang ada pada hari ini mengurus masalah yang ada ataupun bagaimana? Untuk pengetahuan semualah, kan? Untuk pengetahuan semua, Bank Negara Malaysia keluarkan laporan ekonomi dan juga monetary tahun 2025 pada 31 Mac 2026. Dalam laporan tu ada 2 perkara yang dilihat macam bercanggah. Satu, BNM naikkan ramalan pertumbuhan 2026 itu kepada 4% kepada 5%. Ini dengan alasan bahawasanya permintaan domestik yang kukuh, pelaburan yang berterusan serta ekspor elektronik yang dilihat agak stabil. Yang kedua, Bank Negara Malaysia memberikan amaran pula jika perang Iran itu melebihi 6 bulan, harga minyak akan mencecah 110 USD. Pertumbuhan Malaysia berisiko menjadi teruk. Dua kenyataan ini wujud dalam satu dokumen yang sama pada tarikh yang sama oleh institusi yang sama. Kan? Betul tak? Ini bukan percanggahan yang berlaku secara kebetulan. Ini adalah corak komunikasi yang sangat spesifik. Nama teknikalnya dalam ekonomi makro iaitu conditional optimism framing. Apa benda tu?
Apa benda-benda tu? Apakah ia? Kejap kita cari. Apakah ia ni? Apa benda ni? Apa apa benda tu yang dicakap tu? Nanti orang tak faham. Kejap. Allahu Akbar. Conditional optimism framing. Bahasa Melayu dia lebih mudah. Kita okey. Kalau tak okey, itu bukan salah kita lah. Dia meletakkan salah dekat orang lain pula. Kita okey. Orang lain salah lah. Dia letak salah kat orang lain. Ataupun cara untuk membingkai mesej itu secara optimis. Tetapi bukan kosong lah. Keadaan boleh jadi lebih baik, tetapi hanya jika syarat tertentu dipenuhi dan tindakan sebenar dapat diambil. So, apakah tindakan sebenar dia? Kat sini dah framing dia. Jangan risau semua orang okey. Relax lah, tak ada apa pun. It's okay. Macam tu. Tak apa, sekarang kita pergi tengok dekat data yang sebenar. Tekanan yang berada di bawah. Kos subsidi RON 95, nak 65 juga, 95, RON 95, 700 juta sebulan. Sebelum konflik di Iran. Kemudian kos subsidi RON 95, 4 bilion menjadi 4 bilion sebulan selepas konflik berlaku. Kota budi 95 pula dipotong. Bermakna rakyat Malaysia, setiap orang hanya boleh dapat minyak bersubsidi sehingga 200 liter je sebulan. Sebab apa dia kata ramai orang tak menggunakan kota tersebut. Tapi kalau saya habislah sebulan. Memang kadang-kadang tak cukup. Guna juga kawan-kawan yang tak habis-habis tu awak pakai. So di luar kota. Dia berada di luar kota harga pasaran. Rakyat rasa ni rakyat mengira tentang potongan ini dan juga rakyat bayar berkenaan dengan kenaikan tersebut. Tapi headline yang keluar ni, Malaysia kukuh hadapi konflik Iran. Ini bukan cerita tentang kerajaan yang jujur ataupun kerajaan tak jujur. Ini cerita tentang sistem komunikasi yang direka untuk mengurus persepsi, bukan mengurus realiti. Itu yang aku ada sebut. Aku ada buat semakan berkenaan dengan komunikasi seperti ada glitch yang berada di dalam sistem komunikasi itu, seperti untuk menyalahkan komunikasi lah. Sebab apa? Bila kita menyalahkan komunikasi, so kita tak boleh nak cakap apa. Komunikasi ada problematik itu pada komunikasi. Kita dah maklumkan dah secara yang benar, macam itulah dia cakap. Tapi never mind, kita teruskan je. So, ini lapisan yang lagi penting. Kita cuba slow down sikit-sikit. Laju sangat ke kan? Ada 3 tembok yang kita lihat keretakan itu berlaku pada hari inilah. Iaitu dalam struktur movement dia. Dalam pergerakan secara struktur, ada 3 tembok yang retak. Kenapa kerajaan ataupun mana-mana kerajaan, bukan kerajaan madani je lah, akan selalu cakap okey. Walaupun keadaan tak okey. Sebab sistem yang ajar dia supaya cakap macam tu. Kalau ikut dia yang jujur, dia akan beritahu, tak okey dah, memang nak kena standby. Kalau secara amnya boleh semak sendirilah. Jawapannya ada dalam 3 struktur yang bekerja pada hari ini secara serentak. Yang pertama adalah fiskal. Malaysia bergantung kepada petroleum untuk kira-kira 20% daripada hasil kerajaan persekutuan. Ini bermakna kalau harga minyak itu naik, sebenarnya ada bahagian Petronas yang mengalami keuntungan.
Tapi masa yang sama juga, subsidi RON 95 tu perlu dibayar oleh kerajaan. Jadi harga minyak naik. Petronas untung. Tapi kerajaan pun kena bayar lebih. Ini bukan paradoks. Ini adalah satu struktur fiskal yang direka bermula daripada zaman Mahathir lagi, yang belum pernah di-overhaul secara menyeluruh hingga hari ini. Zaman Mahathir dah pakai dah. Baldi ni dah lama dah diletak kat bawah bumbung bocor ni. Soalnya baldi tu dah penuh, tapi tak ada siapa yang buat keputusan nak baiki bumbung tu. Siapa yang nak baiki? Muhyiddin Yassin tak tukar. Bersama dengan Hadi Awang dulu merompak kerajaan. Yang kedua, struktur yang kedua, iaitu politik. PRU 16 dalam radar semua orang. Bukanlah semua orang nak bertanding, semua orang duduk menjangkakan lah. Setiap keputusan ekonomi sekarang bukan sahaja menjadi keputusan ekonomi itu sahaja. Dia akan menentukan juga kepada satu-satu keputusan yang lain yang terkena, yang terhimpit juga disebabkan itu. Satu keputusan yang elektoral. Kalau RON 95, kalau RON 95 naik, pengundi akan marah. Kalau subsidi dipotong besar-besaran, pengundi akan marah. Kalau kerajaan cakap ekonomi teruk, pengundi akan panik, ringgit jatuh, keyakinan pelabur akan luntur. Jadi apa pilihan yang ada pada kerajaan? Kekalkan harga RON 95, RM9.99, potong kota secara senyap-senyap, bagi amaran dalam bahasa teknikal yang bagi rakyat tak faham langsung, dan juga menaikkan ramalan pertumbuhan supaya headline akan menjadi kelihatan positif je banyak. Ini bukan penipuan. Inilah satu yang dikatakan erti kata jenayah. Ini adalah pengurusan naratif dalam sistem demokrasi yang masih lagi takut terhadap kebenaran. Betul? Betul lah. Kalau engkau benar, cakap je lah betul. Buat apa nak takut? Rakyat ni nanti dia kawal lah jiwa dia sendiri. Kalau tak sampai bila? Tak menjadikan apa-apa pun. Yalah, faham. Tak nak memaklumkan. Kita sini sedang darurat. Sebenarnya takut rakyat dia mengambil satu tindakan yang drastik dengan membeli sebanyak mana makanan, membeli sebanyak mana minyak, dan menyebabkan berlaku ketidakurusan sesuatu bekalan itu tidak baiklah. Nanti dia akan jadi terlalu gawat. Yang ketiga adalah berkenaan dengan institusi. Bank Negara Malaysia adalah institusi yang perlu menjaga keyakinan bagi pasaran. Kalau Bank Negara cakap Malaysia dalam bahaya, ringgit akan jatuh pula serta-merta nanti. Ringgit jatuh, maka import akan jadi lebih mahal. Kalau import mahal, inflasi akan naik, harga barang naik, rakyat akan susah. Jadi Bank Negara ni kena pilih jalan antara kejujuran yang bahaya dan dengan optimis yang berhati-hati tetapi dia stabil. Mereka pilih kedua-duanya. Ini bukan salah, inilah satu yang dipanggil fungsi institusi yang sedang membuat kerja mereka dalam sistem yang dah ada tekanan dari pelbagai arah. Walaupun kita boleh katakan inilah masalahnya. Apabila ketiga-tiga struktur ini, fiskal, politik, institusi, semuanya bergerak ke arah yang sama, ke arah jangan memberikan gambaran yang buruk, rakyat akan kehilangan maklumat yang mereka perlukan. Untuk apa? Untuk membuat keputusan. Dan keputusan yang paling besar yang rakyat akan buat tak lama lagi dah tentulah kepada keputusan di peti undi. Itulah yang berlaku sekarang, pattern dia. Salah sikit, kita akan humban dia masa PRU. Tapi padahal lepas dah masa PRU pun pilih juga orang ni tetap macam tu juga. Sebenarnya apa yang dimahukan sebenarnya? Apakah yang diperlukan?
ataupun kita merubah sahaja terus seluruh sistem itu menjadi satu sistem yang baru tanpa kita mengikuti negara-negara lain yang ada di dunia. Ke itu yang lebih baik? Ke macam mana? Mungkin boleh komen dekat bawah. Adakah anda memiliki cadangan idea yang lain daripada menggunakan sistem yang sedia ada, ataupun kita menggunakan sistem yang baru, yang lebih maju, yang lebih menguntungkan negara tanpa kita membuat hubungan dengan negara-negara yang ada di luar seperti Korea Utara, kan? Sistem tertutup, Melayu sahaja, contoh. So boleh komen kat bawah, tengok. Cuba komen kalau ada idea yang lain lah. So kita berehat sebentar. Yang pasti jangan lupa subscribe Pod Monolog, like, share dan juga komen. Kerana apa? Walaupun channel ini tidak terkenal, kalau ia memberikan manfaat, boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Jangan malu, jangan segan, subscribe Pod Monolog. Kita berehat sebentar. Okey. Kita sambung. Sebelum kita sambung, saya ingin sampaikan kepada anda bahawasanya subscribe Pod Monolog, like, share dan juga komen jika ia bermanfaat kepada anda. Yang penting tu subscribe. Komen tu terpulang. Masing-masing. Yang penting subscribe. Kita nak masuk bab yang seterusnya. Bab ni rasanya ramai orang suka lah. Boleh dikatakan ramai orang akan suka dengan bab yang ini. Kerana apa? Ini kita akan menganalisa tingkah laku kuasa itu. Tingkah laku kuasa Tingkah laku kuasa tu macam mana Okey, setiap kali berlakunya krisis besar dekat dalam negara lah, dekat ataupun dia secara global, akan ada corak tingkah laku yang kita lihat, akan berlaku satu corak tingkah laku daripada kepimpinan tu. Kepimpinan tu akan memberikan satu contoh tingkah laku yang ada yang baik, ada yang tidak. Tu biasalah. Ini yang kita panggil satu tingkah laku yang diberi nama mode defensive institusi. Mode defensive institusi. Gini banyak betul kita belajar makna bagi satu-satu konsep. Dia konsep. Mode defensive institusi ini bukanlah strategi perang lah. Ia bukan tentang seseorang pemimpin yang takut ataupun lemah. Ia tentang sistem yang apabila mendapat tekanan daripada luar yang tinggi, dia akan memberikan secara automatik akan lebih mengutamakan survival naratifnya berbanding kejujuran yang perlu ditanggungi oleh mereka berdasarkan daripada maklumat. Itulah dia yang dikatakan tentang mode defensif. Kalau nak lagi dalam, dia kata keadaan apabila satu-satu institusi lah, tak silap, ataupun parti, kementerian, universiti ke, tak kisahlah, NGO yang bertindak untuk melindungi image, melindungi kuasa, rutin hidup dia, dan juga legitimasi diri dia sendiri, lebih daripada dia nak menyelesaikan masalah yang sedang berlaku pada ketika itulah. Ini merupakan satu teknik
yang digunakan dalam kajian organisasi dan juga institusi awam. Ini skill lah, skill. Okay. Kritikan yang dibaca itu dilihat sebagai satu ancaman, amaran awal yang telah diabaikan, bahasa akan menjadi terlalu lebih berhati-hati dan tidak membalas itu akan tertumpu pada kawalan kerosakan daripada pembetulan yang berlaku secara substantif. Kalau bahasa mudah dia macam mana nak cakap? Dia soalan tu dah tak nak dia dengar dah. Dia dengar sebagai, semua soalan tu dia dengar tu semua sebagai serangan dia. Yang merosakkan diri dia. So dia akan mengubah lah daripada fokus institusi itu kepada part untuk dia melindungi diri lah. Macam tu lah bahasa mudah dia. Kau bayangkan macam ni lah. Bayangkan seorang doktor pesakit masuk dengan sakit dada yang teruk lah. Doktor tu tahu kan, pesakit ni dah teruk dah ni. Ini macam serangan jantung. Tapi doktor cakap, ini taklah, ini bukan masalah jantung ni. Ini masalah muscle strain. Ambil je ubat sakit, senang. Rehat, balik rumah. Boleh, nanti kita pantau je daripada jauh. Bukan sebab doktor tu bodoh, sebab doktor tu dia tak nak ambil berat, dia nak balik dah. Contoh. Tapi sebab doktor tu juga tahu kalau dia diagnose sekali pun serangan jantung, pesakit tu nanti dia akan panik. Pun boleh jadi kan. Keluarga nanti akan risau lah yang dekat luar. Nanti hospital pula kena tanggung pula kos yang lebih besar. Jadi dia pilih jalan yang selamat. Dia kata balik rumah makan ubat, nanti insyaAllah tak ada apa. Walaupun sebenarnya dia boleh membahayakan kepada pesakit. Even macam kita lah, dekat anak kita nak sunat contoh. Tak ada apalah. Barulah jantan, kena semua orang kena potong. Anak pun beria-ria. Nak potong, dah potong baru dia tahu. Salah ke? Takkan salah. Terpulanglah kepada masing-masing. So inilah yang sedang berlaku dalam komunikasi ekonomi Malaysia sekarang. Kerajaan, barisan kerajaan, Bank Negara Malaysia dan juga institusi yang terkait sedang membuat satu diagnostik yang tepat. Mereka tahu kos subsidi itu melambung tinggi. Mereka tahu perang Iran ini akan menjadi lebih bahaya. Mereka tahu ringgit akan menjadi lebih sesak, lebih tertekan. Tetapi output bagi komunikasi mereka direka untuk menguruskan reaksi yang berlaku di dalam masyarakat. Bukan untuk dia mendidik rakyat nak bagi tahu apa. Bukan. Dan ini saudara-saudari adalah punca kenapa rakyat selalu rasa mereka macam kena tipu. Walaupun tiada satu pun maklumat yang tepat, yang ataupun secara teknikal dia salah, yang betul, ini bukanlah dikatakan satu penipuan fakta. Ini adalah penipuan yang berkonteks, bersebab lah. Tapi tak boleh nak kata juga ini tipu sunat. Ada juga kalau setengah orang kata ini tipu sunat. Bukanlah nak tipu sunat. Bukan, dia sebenarnya untuk mengelakkan lagi daripada terus berlaku kegawatan yang lagi teruk di dalam masyarakat, maka kita sebutkanlah sedemikian. Boleh terima kot. So kita pergi lagi. Ini mungkin lagi rapatlah dengan kamu. Social impact dia. Bagi pengundi yang tidak faham tetapi dia rasa benda tu. Kita dah cakap dah banyak kali dah kita cakap. Ini bercakap tentang institusi. Sekarang kita nak cakap tentang diri kita. Rakyat Malaysia, khususnya yang kita panggil homeless moderate. Mereka faham satu perkara yang sangat jelas. Walaupun mereka tak boleh nak jelaskan secara teknikalnya. Sesuatu yang tidak kena. Mereka tengok harga barang naik, mereka tengok kuota minyak dipotong, mereka tengok World Bank cadang naikkan lagi harga RON 95. Mereka kata tapi mereka dengar kerajaan kata ekonomi kita okey. Pertumbuhan 4% hingga 5% dia cakap. Dan ada gap yang sangat besar antara apa yang mereka rasa dengan apa yang mereka dengar. Betul? Gap ini
adalah tempat yang paling bahaya dalam politik bagi mana-mana negara. Sebab rakyat yang tak faham sistem, dia akan merasai kesakitan terhadap sistem tersebut. Mereka tidak akan mencari jawapan dalam menganalisa ekonomi makro. Mereka akan cari jawapan menggunakan naratif yang paling mudah, yang paling simple dan paling mereka mudah nak faham lah. Paling emosional, yang paling kuat. Dan siapa yang ada naratif yang paling mudah, paling emosi, paling kuat menjelang PRU16, itu soalan yang perlu kita sama-sama fikirkan. Kita orang duduk di sini hari ni, tugas kita bukan untuk sekadar bukanlah kita nak membela kerajaan semata-mata. Tugas kita juga bukan untuk kita nak menjatuhkan kerajaan. Tugas kita adalah untuk memahami sistem yang cukup mendalam supaya kita tak jadi alat kepada mana-mana naratif. Sebab sistem yang kita pilih ni sebenarnya adalah datang melalui peti undi. Dan ia akan memberi satu keabsahan yang berlainan. Daripada bukan sekadar kesan daripada ini sahaja, tetapi kepada generasi yang akan datang juga kita perlu didik mereka agar mencari satu kefahaman yang lebih tepat kepada diri daripada kita mengikuti apa sahaja naratif yang cuba dibawa oleh orang yang cuba mendapatkan sokongan yang kita sendiri tak pasti apa sebenarnya. Okey, lanjut. Allah, awak tak berjalan-jalannya ni ya. Okey, PRU16 dan juga perangkap naratif. PRU16, apakah perangkap yang akan berlaku daripada segi naratif? So boleh dikatakan ini boleh kita katakan ini conclusion lah. Dan ini yang mungkin anda dapat bawa dan juga boleh fikir nanti. Dalam konteks PRU16, konflik Iran ini adalah ujian yang pertama yang berlaku kepada kerajaan Madani. Bukan ujian ekonomi semata-mata, ia adalah ujian tentang apakah kerajaan ini mampu untuk jujur dengan rakyat dalam situasi yang tertekan. Dari data yang kita analisis hari ini, ada 3 senario yang mungkin berlaku menjelang pilihan raya. Senario yang pertama, konflik Iran akan tamat dalam 3 hingga 4 bulan lebih kurang. Harga minyak akan stabil semula. Bank Negara Malaysia meramalkan pertumbuhan 4% hingga 5%. Itu terbukti betul. Kerajaan Madani dapat klaim kredit daripada perkara tersebut. So pengundi moderate akan okey dan akan kembali kepada pangkuan kerajaan. Senario yang kedua adalah konflik Iran tu kalau dia berlaku berterusan, harga minyak akan naik daripada $100 kepada 110. Kerajaan akan terpaksa buat keputusan besar tentang bagaimana subsidi itu akan diagihkan. So dalam mana-mana keputusan yang ada, naikkan harga atau terus tanggung, akan menjadikan isu bagi PRU16 akan sangat-sangat tajam dan juga sangat-sangat pedas untuk diterima. Senario yang ketiga, konflik Iran berlarutan. Malaysia berjaya meramalkan dengan relatif baik melalui pelbagai ekonomi, sektor elektronik, pelancongan dan juga perkhidmatan. Bank negara berjaya tapi rakyat tak rasa kejayaan itu sebab inflasi makanan dan sara hidup masih lagi tinggi. Ini senario yang paling bahaya untuk kerajaan sebab ekonomi makro okey tapi rakyat tak rasa okey. So ini antara 3 senario lah yang berlaku, yang bakal berlaku. Sebab apa? Yalah, kalau tuan-tuan, abang, adik-adik semua kalau dengar dekat senario yang ketiga tu adalah senario yang paling probable untuk berlaku. Siapa yang tipu siapa? Jawapan dia tak ada seorang pun yang secara aktif cuba tipu sesiapa, cuma mengambil peranan dan juga mengambil amanah dan juga tanggungjawab itu agar ia tidak berlaku keterukan yang lebih melampau. Yang berlaku adalah yang telah berlaku secara kompleks, yang sukar untuk kita jelaskan dengan lebih jelas, dan ia lebih berbahaya kalau kita
mengatakan kebenaran itu, itu merupakan teknis lah, lebih kurangnya. Yang berlaku adalah satu sistem komunikasi yang telah disusun secara struktur, tidak direka secara jujur dalam tempoh waktu yang tertekan. Bukan sebab orangnya jahat, bukan sebab institusi itu korup, tapi sebab sistem itu yang telah mengarahkan dia jadi begitu. Seperti bangunan lama dengan terowong-terowong lama yang ada dekat dalam tu, yang lebih mudah untuk kita letak baldi baru daripada kita baiki bumbung yang bocor. Dan kita rakyat ni kalau kita tak faham tentang cerita bumbung tu, kita akan terus marah kepada orang yang letak baldi. Kenapa tak repair? Sambil bumbung tu terus bocor je macam tu. So kita biarkan je. Itu lagi baik daripada kita baiki kebocoran itu. So tak ada apa dah. Cukuplah dari saya. Satu kupasan yang pendek untuk mungkin menjadi satu nilai tambah kepada anda. Mungkin tidak. Terpulang. Kalau korang rasa video ni memberikan satu perspektif yang berbeza daripada apa yang kamu pernah dengar sebelum ni, komenlah dekat bawah. Cakap anda faham. Bukan sebagai sokongan kepada mana-mana pihak, tapi sebagai tanda kamu dah habis dengar dengan penuh. Jangan lupa subscribe Pod Monolog, like, share dan juga komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya ada tersalah kasar bahasa, minta maaf. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin kalau masih lagi ada raya. Rasanya masih lagi ada raya. Okay, bye-bye. Kita jumpa lagi.